kita boleh jumpa kat mana-mana. Tetapi untuk aluminium kitchen masih belum banyak. Kalau kawasan Setia Alam Shah Alam ni ada lebih kurang 5 kedai kabinet dapur biasa yang menggunakan papan melamine chipboard ataupun papan habuk kayu. So, mengapa kita pilih aluminium? Aluminium kitchen ini merupakan satu teknologi yang terkini dalam pembuatan kitchen cabinet ataupun kabinet dapur. Sukar dan masih susah untuk dimiliki kerana harganya yang sangat tinggi. So, saya merupakan perunding, konsultan. Saya juga adalah orang yang bertanggungjawab untuk buat design guna komputer. Kita guna 3D software. Software ini adalah software khas untuk kita buat ilustrasi. Kadang-kadang kalau kita pergi rumah biasa, kita nampak ada satu simen konkrit slab. Yang itu kita panggil concrete tabletop. So, kalau kita nak jimat, memang kita kena panggil endon ke ataupun tukang rumah untuk buat slab tu. Lepas tu tepekkan dia dengan tiles 2x2, saiz 2x2. Itu jimat sikit lah. Tapi kalau kita ada bajet, kita nak kemasan lebih kemas, kita guna quartz stone macam yang saya tunjuk tadi. Tengoklah. Tapi untuk siapa-siapa sahaja yang tengah nak cari-cari kitchen cabinet ni, memang ada baiknya beli majalah, majalah dapur impian contohnya. Majalah dapur impian atau majalah kabinet dapur, majalah hiasan dalaman. So kita tengok, sebab dalam tu ada banyak design, sampai kita jumpa agak-agak yang pattern macam mana yang kita berminat. Kemudian biasanya the next step ialah kita memang kena datang ke showroom. So biasa kalau kita cari kedai kabinet dapur di mana-mana pun di Malaysia ni, pertama dia mesti akan tulis kitchen cabinet. Kadang-kadang dia tulis Bell Kitchen. Kadang-kadang kalau kita dengar Lim Kitchen, itu bukan kedai